Dalam mushroom dia panggil psilocybin. Dia punya dadah. Dadah ni dia duduk dalam kategori dia panggil ni kategori kenal. Okay. Hasil sampel yang saya dapat, mari sampel, ada kot sampel saya tak hantar lagi. Saya hantar ke HSM, setakat ni 7 sampel saya hantar. Urine tak sakut, tapi orang yang mengguna tu merinding. Somak lah. Dengan 2 pam, 3 pam. Tapi awak ni nasib baik kan awak capur. Tapi kalau awak capur sebab awak baru guna, mungkin kalau awak tak mari sini, mungkin merinding juga aja dia. Awak akan ambil original. Awak tak campur dengan flavor lain. Okey. Setakat yang saya hantar sampel ni, tak ada satu pun sampel yang betul-betul mengandungi psilocybin. Ini tak sakut. Gapo dia ada dalam tu? Gapo dia ada dalam tu? Dia panggil MDMB, Pinaka. Bahasa modalnya Pinaka. Pinaka ni dia masuk dalam akta dadah tahun 2017 tak salah saya. Baru yang masuk. Gapo dia Pinaka ni? Pinaka ni adalah synthetic cannabinoid ataupun ganja sintetik. Ganja sintetik ni bukan daripada ganja asal. Bukan daripada ganja original Bukan daripada ganja original. Synthetic cannabinoid ini adalah ganja yang terjadi hasil daripada campuran bahan kimia. Dan dia punya kesan dia 10 kali ganda daripada ganja asal. Ni orang isap mushroom. Cuma mushroom ni hanya nama saja. Orang isap mushroom, kalau betul-betul dia ambil pure mushroom, 2 pam ya. 1 atau 2 pam, kalau dia naik motor, perut dia isap, dia akan pergi kot kosir. Dia akan pergi dalam parit, dia akan carilah kereta orang kau. Dia tak boleh pergi. Sebab dia potong tu. Tu, Pinaka. Sebenarnya awak ambil itu bukan mushroom, awak ambil itu Pinaka. Synthetic cannabinoid. Ganja sintetik yang dia buat daripada bahan kimia 1%. Cuma dia punya asas ya. Lebih kurang dengan ganja. Tetapi dia lebih kuat 10 kali ganda. Tu. Ni hasil makmal. Saya boleh cerita. Sebab tu yang berlaku di lapangan ni. Itu ganja tu awak ambil tu mushroom. Betul sebab tu ni awak kena belajar apa dia awak ambil. Apabila awak kenal pasti apa dia kena ambil ni, saya kata kesan bahan kimia dalam badan kita. Apabila awak belajar, awak akan mengalami trigger-trigger ni. Sebab dia trigger dia berbeza. Orang isap potih dia berbeza trigger dia. Kalau dulu hardcore potih dulu, kalau kita tanya apa mu isap potih, dia kata rindu ke bau. Bau dia. Mari mana dia kata bau tu? Kalau kita tanya, mari mana bau tu? Dia kata masa ambil tu, kembangnya satu bonga dalam tekak ni yang mengeluarkan bau yang amat-amat sedap. Kalau kita tanya pula lagu mana bau tu? Bau tu seolah-olah bau daripada syurga. Ambil ni. Biasanya dia masuk syurga. Jadi dia rindu kau bau tu lah. Tak? Orang dulu cerita je. Sebab tu, lepas pada ni saya akan bawa kepada awak